Kembali kita adalah Sembang Sastra. Antara halaman apa yang hidup dalam setiap cerita. Hari ini kita akan mengupas tentang seorang sastrawan negara, S. Osman Kelantan dalam dua buah karya dia, iaitu novel Perjudian dan juga novel Juara. Okay. Farah, dengan cerita dah baca novel Perjudian, boleh cerita sikit sinopsis dia macam mana? Okay, untuk buku Perjudian ni, dia mengisahkan tentang keluarga ataupun lebih tepat kumpulan petani yang berusaha untuk melindungi tanah mereka daripada diambil oleh kuasa-kuasa besar. Itu ringkasannya lah untuk memahami. Kalau Juara pun macam mana? Juara ni dia ceritakan pasal seorang ahli politik bernama Mamat yang bila dia dah kalah politik, dia lari ke selatan Thailand kalau tak silap saya untuk meneruskan dalam perjuangan Laga Lembu. Interesting. Sam, so kalau cakap pasal teori, kena saya start dulu. Why not Farah start dulu? Boleh, tidak masalah. Ladies first. Ya. Okay, so untuk cerita Perjudian ni, teori yang saya pakai adalah teori strukturalisme. So untuk teori ni, dia merangkumi perkara-perkara yang basic dalam karya sastra. Plot, tema, watak, jalan cerita, naratif penceritaan, gaya bahasa. So saya rasa teori ni sesuai untuk Perjudian sebab dia menggunakan metafora di mana S. Osman Kelantan sendiri mengkritik tentang politician. Oops. Oh, wow. Lebih kurang juga dengan novel Juara ni sendiri. Sebab dalam novel Juara ni, apa yang saya baca lah, buat kajian awal, mengatakan, menceritakan tentang pengalaman S. Osman Kelantan sendiri apabila dia gagal untuk menyertai arena politik negara, dan dia ambil keputusan untuk balik ke Kelantan. So dia menceritakan dalam bentuk novel Juara ni sendiri. Teori yang bersesuaian yang saya baca adalah teori psikoanalisis. So kita akan tengok apa itu id, apa itu ego dan apa itu super ego dalam watak-watak yang cuba disampaikan dalam oleh S. Osman Kelantan dalam novel Juara ni. Sebelum saya sambung, why not Faizal teruskan? Sebab first time dengar psikoanalisis. Interesting. Agak menarik kan? Okay, macam kita semua tahu, psikoanalisis ni satu teori yang diperkenalkan oleh apa nama dia? Sigmund Freud. Sigmund Freud memperkenalkan teori psikoanalisis. Dalam teori ni, dia mengkhususkan kepada 3 elemen. Okay, 3. Iaitu elemen id, elemen ego dan juga super ego. 3 elemen? Ya, 3 elemen. Kalau elemen id tu, dia macam more to naluri seseorang tu. Faham. Lepas tu macam ego tu dia macam kehendak seseorang. Okay. Super ego ni pula dia macam suara hati atau nilai moral. Itu perbezaan untuk 3 elemen tersebut. Okay. Dalam novel Juara ni kita fokus pada id dululah. Okay, boleh. Okay, kita fokus pada id. Kat sini id ni dia jelas dipaparkan oleh watak utama lah kan. Semestinya watak utama lah akan dipaparkan nilai-nilai ni. Yang pertama sekali iaitu watak utama dia nama Mamat. Mamat ni seorang ahli politik yang gagal dalam arena politik. Jadi apa yang Mamat buat ialah Mamat cuba cari kepuasan, pergi ke Thailand dan jadi jurulatih untuk Laga Lembu. Dia rasa benda tu akan dapat memberi dia kepuasan, dapat iktirafan melalui pertandingan Laga Lembu tu. Lepas tu pertandingan Laga Lembu ni macam pertandingan yang berisiko lah, lawan lembu kan. Keinginan untuk menang ni dia jadi lagi menarik selepas Mamat ni juga dia nak membalas dendam atas kematian satu lagi karakter iaitu Amal Azim. Dan satu lagi punca kenapa Mamat ni nak menang, nak lawan Laga Lembu, nak menang ni semua disebabkan bagi Mamat Laga Lembu ni cara yang mudah kan, judi untuk dapat duit. So dia cara yang lebih mudah untuk dapat duit dengan masuk pada Laga Lembu. Jangan berjudi semua, jangan berjudi. Lagi kita cerita pasal perjudian. Mungkin lagi banyak judi-judi yang berlaku. Alamak. Seterusnya kita masuk kepada elemen ego tu sendiri. Ego ni dia berperanan untuk menyimbangkan sifat id tu sepatutnya antara sifat id dengan realiti. Okey, dalam novel Juara ni sendiri, ego tu ego Mamat ni dapat dilihat apabila dia menggunakan kemahiran dan pengetahuan dia tentang melaga lembu untuk mencapai tujuan dia secara strategik. Dia kan orang politik, mestilah bijak kan untuk rangka strategi apa semua tu kan. Lepas tu dia bukan buat ni semata-mata nafsu saja. Lepas tu apabila
kemuncak dia apabila ada watak-watak lain yang cuba ada konflik lah kan berlaku. Antaranya contohnya watak Pak Isa tu antara one of the apa orang panggil antagonis, yang watak jahat dia. Antagonis. Kadang-kadang Mamat ni dia gagal nak kawal dia menjadikan watak dia tu bertindak sebagai satu karakter, satu watak yang agresif dan ganas. Interesting. Seterusnya elemen yang seterusnya iaitu elemen super ego, elemen terakhir dalam teori Freud ni adalah nilai hati, nilai moral dalam seseorang, naluri seseorang. Dalam konteks novel super ego dia jadi waktu rasa bersalah. Dia rasa bersalah atau kesedaran yang Mamat dapat bila benda-benda ni semua dah jadi. Dia dapat rasa macam sebersalah sebab laga lembu, macam tadi saya cakap, dia berjudi untuk easy money kan. So bila dia ni macam this one salah, tak boleh, judi kan tak baik. Betul. Lepas tu sama juga dengan keganasan. Tadi saya ada mention dia gagal kawal dia punya ni, dia mengganaskan. So dia rasa sebersalah, jadi ganas. Lepas tu super ego ni dia diketepikan juga sebabkan konflik peribadi. Konflik peribadi ni bila sifat Mamat ni dia rasa macam nak membalas dendam atas perbuatan-perbuatan yang berlaku lah. So kalau nak tahu lebih banyak, kita kena baca novel tu dengan lebih terperinci lah. Tak boleh lah Faizal cerita semua. Tak best lah baca cerita semua kan. Lepas tu apa yang S. Osman Kelantan cuba sampaikan juga adalah akibat buruk apabila kita tak dapat mengawal tiga elemen ni, elemen ego dan super ego, dan mengabaikan nilai-nilai agama, memberikan punca berlakunya sesuatu yang kita tak sangka. Nak saya teruskan lagi ke atau Farah nak cerita dulu? Banyak sangat lah Faizal. Aku kata Faizal je lah sama podcast ni. Okay, Farah cerita pula. Kita tukar-tukar. Okay. Kalau konsep perjudian dalam novel ni, actually dia tak adalah macam nak berunding anything pun. Tapi dia lebih kepada di mana dia menjual tanah pusaka milik mertuanya untuk membeli tanah baru. Bukan tanah dia, tanah bukan mertua dia. Mertua dia. Mertua dia. I'm gonna sell this tanah. Gitu. So bila dia jual tu dengan harapan untuk bina tempat baru untuk family dia. Namun begitu, dia tak terokar tanah tu. Dia tak tahu tanah tu milik kerajaan. Mertua dia pun tak tahu kiranya. Tak tahu. Masing-masing tak tahu. So dia jual tanah kerajaan basically. Macam tu. Wow. So bila kejadian tu berlaku, kiranya orang-orang kerajaan ni macam marah lah. Macam kenapa kacau tanah kami macam tu. Dan dalam novel perjudian ni juga, S. Osman Kelantan sendiri macam menunjukkan isu sosial yang menunjukkan sikap wakil rakyat yang tidak bertanggungjawab dan tidak sikap adil lah dekat penduduk kampung. Lupa nak cakap, watak utama dalam cerita ni Pak Mat. Tadi Mamat. Tadi Mamat. Pak Mat. Tante mungkin ada connection. Judi pun ada juga kan. Connection. Okay, so Pak Mat ni dia ada seorang anak wanita, nama dia Sarah. So dalam cerita perjudian ni juga Sarah dipandang sebagai objek, di mana bapa dia sendiri pun macam pandang anak dia macam you're not very good macam tu. Sangat-sangat skeptikal ya bapa-bapa dekat dalam cerita ni. Tapi dalam konteks teori pula, macam sempang jauh pula Faizal. Kita masuk balik tentang teori strukturalisme kita. So menggunakan pendekatan strukturalis ni, pengarang sendiri menekankan hubungan antara unsur dalam teks. Contohnya macam mana dengan tema perjudian, nasib Pak Mat dan anak Sarahnya berkait rapat dengan latar kehidupan masyarakat dekat Kelantan lah. Maaf kalau salah, yang penuh dengan ketidakadilan dan penindasan di antara macam teruskan je. Apa ke? Macam controversial antara politician dengan rakyat lah. Maaf lah kalau tersalah ya. Lepas tu watak-watak ni merupakan representasi lah kelas sosial yang berbeza. Ada golongan miskin yang berjuang dan ada juga golongan kapitalis yang menindas. So tema dalam cerita ni memang tiada lagi macam kabur-kabur. Memang bila kita baca, kita memang tahu tema dia penindasan. So teori ni sesuai sebab cerita perjudian ni mungkin berbeza sedikit dengan Juara. Sebab Juara dia macam ada kalau berkaitan dengan laga lembu tu macam kita kena faham lagi kan kenapa laga lembu tu kan. Tapi kalau perjudian ni pula dia berbentuk straightforward, di mana kalau pembaca-baca memang tahu sudah
dia berkaitan dengan penindasan terhadap golongan bawahan. Lepas tu banyak kajian yang berkaitan, tak payah dikat nanti. Lepas tu Faizal, ada lagi saya nak cakap pasal juara? Yang ni kita sambung sikit lah. Tadi kita ambil Farah yang kata pasal yang Farah ada cerita yang pasal apa tu, penindasan antara ahli politik dan juga ni. Mungkin macam tadi kita cakap, mungkin ada connection kot dalam dua ni. Sebab cerita juara ni dia nak ceritakan tentang kegagalan ahli politik yang gagal dalam politik, lari ke diri ke siam. Kalau perjudian pula dia berkaitan dengan ahli politik yang menindas. Satu kat cerita ni, kenapa dia jadi seorang apa namanya jurulatih laga lembu, disebabkan dia berkeinginan untuk berkuasa dalam arena politik tapi gagal. Jadi bila dia gagal, dia alihkan kepada aktiviti yang diterima masyarakat, iaitu dalam kes ni aktiviti laga lembu di selatan Siam, selatan Thailand. Jadi penglibatan dia dengan aktiviti laga lembu ni, bila menang, orang menang mesti orang yang berkuasa kan, dapat fame, dapat ding. Itu benda yang gagal untuk dilakukan dalam arena politik, tapi ditonjolkan dalam arena laga lembu tu sendiri. Lepas tu konflik yang dekat yang cuba disampaikan oleh S. Osman Kelantan dalam cerita ni juga, dia nak jadikan aktiviti laga lembu tu sebagai satu analogi kepada dunia politik, iaitu kat mana kemenangan, kekalahan, persaingan menjadi satu lumrah dalam arena politik, dalam apa-apa perjuangan sekalipun. Konflik dalam Mamat ni juga menghadapi kekalahan politik dan kegagalan peribadi diterjemahkan dalam bentuk konflik laga lembu yang akhirnya membawa kepada tindakan ekstrim seperti pembunuhan dan dendam. Ada tak silap saya lah dalam cerita ni, waktu last-last dia ada banyak konflik dia kan. Yang saya paling teringat yang terkesan adalah waktu last-last tu dia gaduh dengan Pak Isa. Pak Isa tu kan watak yang ni sikit, antagonis dia. Pak Isa tu kena tembak. Tak silap saya kena tembak dengan karakter nama Kazim. Isu apa kena tembak? Lepas tu dalam ni juga S. Osman Kelantan, kalau kita kaji lah menggunakan teori yang saya pilih ni lah, psychoanalysis ni, dia bijak kerana dia menggunakan ego dan super ego ni untuk mencerminkan satu watak Mamat yang ada konflik dalam jiwa dia yang sering berlaku dalam masyarakat sendiri. So kita boleh nampak dengan lebih jelas benda tiga elemen tu dalam watak Mamat. Mungkin kita kalau tengok kat diri kita sendiri, kita tak berapa nak perasan lah kan. Jangan jadi Mamat. Tapi dia cuba sampaikan dengan karakter Mamat tu sendiri. Dengan apabila Mamat ni dia berhadapan dengan kegagalan, tekanan dan juga kekecewaan dalam hidup. Itu je lah basic cerita saya. Manakah Faizal sebut pasal konsep judi tadi laga lembu, Farah baru teringat sebenarnya dalam konteks karya perjudian ni, walaupun tidak disebut secara eksplisit ataupun ada simbol-simbol tertentu, tapi sebenarnya perjuangan Pak Mat sendiri dalam mempertaruhkan tanah pusaka tu merupakan simbol perjudian itu sendiri dalam dunia realiti, di mana apabila kita mempertaruhkan harta kita untuk dapatkan sesuatu yang lagi, untuk mendapatkan sesuatu benda yang lebih besar lah kan. Kita cakap mestilah judi tu kan, kita judi benda-benda kecil kan, mesti nak outcome yang besar kan, mesti nak outcome yang besar kan, mesti nak impact yang besar. Tapi itulah yang disampaikan oleh S. Osman Kelantan, apabila kita mempertaruhkan sesuatu yang kita sudah ada untuk sesuatu yang lebih besar dan mendapatkannya secara haram dan tidak elok, benda tu akan berbalik dekat diri kita sendiri. Dan begitulah yang disampaikan dalam karya perjudian ni lah. Apabila Pak Mat, dia dah ada tanah tau, ada miliknya dan ada milik mertuanya, dia dah ada. Kiranya macam tak susah, tapi sebabkan tamak dia rasa aku nak tanah tu untuk keluarga aku, so dia beli. Dan apa jadi? Benda tu berbalik kepada dirinya dan keluarganya, di mana ada macam sedih sikit lah, tadi ada yang mati kan, perjudian pun ada yang mati, di mana isteri dan anak Pak Mat tu sebab perjuangkan tanah tu kan. Jadi macam so it's a bit sad macam. So di sini kita boleh nampak lah apa yang S. Osman Kelantan cuba sampaikan dalam novel-novel beliau ni lah. So macam dah banyak sangat kan kita cakap. Rasa macam dah banyak. Kurang. Kalau nak kita kena buat part 2 lah kot. Kena buat part 2 lah. Mungkin novel-novel lain pula. Mungkin novel lain lah. Saya rasa untuk S. Osman Kelantan, untuk novel perjudian dan juara, kita dah dapat kupaskan banyak benda. So jadi saya rasa kita
tutup sini dulu. Alah, tutup dah. Tak apalah, Dah. boleh lah. Nanti kalau ada sambutan mungkin kita boleh buat next part. Boleh lah. Lagi mungkin. lapar dah lah. Kenapa? Tak makan lagi kan? Tak makan lagi. Okay. Rasanya podcast sampai sini je kat korang. Okay. Sekian saja daripada kita orang. Antara halaman apa yang hidup dalam setiap cerita. Bye Sheila. Sheila, bye-bye. Bye bye.